Kenapa ada orang pakai tayar boleh sampai 3 tahun, 4 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang tak sampai setahun. Apa brand pun sama je. Kot mana pun dia bergantung dekat cara penggunaan kita dengan cara kita jaga. Kalau macam ni kita tengok, permukaan dia makan tak rata. Sebelah sini botak, sebelah sini tak. Mesti ada yang tak kena. Kalau dah macam ni, jawapan dia memang buang. Nak jual second pun dah tak laku. Saya penat pakai tayar rupa macam ni. Biasanya mesti ada problem dekat suspension. Sama ada absorber dia memang dah problem, ataupun ada part-part lain bahagian suspension yang memang dah tak ngam. Macam owner kereta Mazda ni, dia tukar 2 tahun lepas. Tayar ni dia sebenarnya dia ada tanda marking. So bila permukaan tayar ni dah sampai kat level ni, maksudnya dia boleh tukar yang baru lah. Dia boleh meletup tiba-tiba ataupun kita jalan boleh tergelincir. Kita tak nak risiko tu. Ubat dia memang tukar yang baru. Macam ni owner pilih Hankook saiz 225/55/17. Cara nak tahan lama kena rajin buat checking. Seminggu sekali mesti mau cek angin, tak lebih tak kurang. 3 bulan sekali buat rotation dengan alignment.